Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletak jawatan berikutan dua isu utama rang undang-undang pembaharuan semula bandar dan kunjungan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Kuala Lumpur. Berucap di Perhimpunan Pembangkang hari ini, Hamzah mengkritik penggubalan RUU PSB dan sokongan Amerika Syarikat terhadap rejim Zionis di Gaza. Beliau mendakwa beberapa ahli parlimen kerajaan termasuk dari UMNO dan PKR menyokong penolakan RUU tersebut. Hamzah turut menegur pendirian kerajaan terhadap Palestin dan mengkritik Anwar kerana menjemput Trump ke Malaysia. Hari ini kita tahu Trump adalah pelakon terbesar dalam perjuangan Palestin. Kami tolak Trump, seru Hamzah disambut sorakan orang ramai. Hamzah menutup ucapannya dengan mengingatkan Anwar tentang perjuangan reformasi yang pernah dibawanya. Anwar, ingatlah kamu pernah berjuang untuk keadilan. Sekarang ini hanya sandiwara. Turunlah, cukup-cukuplah, katanya.